Banyak. Saya dulu pengamal tarikat. Dalam peramalan itu kami diajar untuk meyakini guru mursyid sebagai pengantar ibadat zikir kepada Tuhan, serta mursyid adalah guru yang membersihkan rohani dan jiwa murid. Saya tahu perbuatan ni salah, cuma saya nak minta hujah atau dalil tentang masalah saya ni, dan apa hukum menghadirkan wajah mursyid dalam solat, ibadah dan zikir. Tuan-tuan, bab zikir ni ibadat. Ada tak kita jumpa waktu Nabi ajar zikir kat sahabat-sahabat? Antara zikir yang paling afdal adalah zikir lepas solat. Ada tak Nabi ajar, kau bayang muka aku? Kerana antara wali dengan Nabi, siapa lebih mulia? Nabi patutnya kalau bayang wajah guru ni afdal, dah tentu Nabi akan suruh lukis muka dia. Melukis muka aku sampai kiamat, nanti dia orang tahu muka aku macam mana. Jadi bila nak zikir, bayang muka aku. Tak dibenarkan, bid'ah. Dia boleh membuka pintu syirik. Tapi kalau dizikir pada Allah, dia tak syirik lah. Tapi bila mana dia minta pada wali tu satu benda yang wali tu tak boleh tolong, problem lah. Kan Nabi pesan pada Ibnu Abbas, dia kata, ya ghulam, inni u'allimuka kalimat, idza sta'alta fas'alillah, wa idza sta'anta fasta'in billah. Wahai budak muda, dia kata, aku nak ajar kamu beberapa kalimat. Bila kamu nak minta sesuatu, mintalah kepada Allah. Bila kamu nak minta tolong, mintalah tolong kepada Allah. Nabi tak kata, nanti kalau aku tak ada, nanti kau bayangkanlah muka Abu Bakar, sebab dia tu wali hebat tu. Nabi tak kata. Pergantungan kita, tawakal kita kepada Allah. Pasal apa kita nak bergantung dengan guru mursyid pula? Satu lagi, guru mursyid ni siapa yang bagi? Siapa yang bagi? Kadang-kadang self claim, dia rasa dia mursyid, sebab memang nama dia dalam IC mursyid.